barang siapa yang berpegang dengan tauhid akal dia, maka tidak sejahtera ia daripada api neraka. Ya, tauhid akal tu tauhid usuluddin dia pegang. Kalau pegang tu saja tak naik sini, tak sejahtera daripada api neraka. Yang tadi akidah, ya. Yang akidah dia betul, ya. Api neraka tu yang masuk tu orang kafir je ke? Atau ada orang lain? Yang lain dia apa? Yang lain ni lah dia. Yang ada akidah tapi lalai. Jadi dia ada akidah usuluddin mantap. Ya, tadi kita akan 100 dah 1000 dalil satu sifat dia baca. Pum-pam. Tapi dia guna akal. Masa dibahas nampak berarti hilang. Bila guna akal, ya, maka dia banyak diliputi oleh, dia panggil ghaflah, kelalaian. Ya. Yang masuk neraka keluar balik, itulah golongan yang dikatakan tauhid akidah. Tauhid menggunakan lapisan pertama je. Ya, tauhid membina akidah. Kita duk sebut akidah sampai mati akidah, dan tak cukup. Kita kan cukup dengan akidah, kita kena cukup dengan musyahadah. Ya, tauhid musyahadah syuhud. Tauhid syuhud yang membina kemesraan kerinduan. Tauhid pangkat akidah dia membina pegangan. Pegang ni lah. Dia beli burger, dia pegang ni. Syekh tak makan, Syekh? Tak ada. Anak tak minat makan, anak pegang je. Ada tak? Saya ngaji tauhid dia, minta saut, tak minat. Tu bodoh. Ya. Tauhid khas, ni ilmu tasawuf. Tauhid khas. Yang tauhid usuluddin tu tauhid am, itu fardu ain. Yang ni pun fardu ain juga kena masuk dalam. Kalau tidak, tauhid itu melepaskan akidah dari kufur. Tauhid ni melepaskan daripada syirik khafi. Yang ada syirik khafi, biar dia betul-betul jadi golongan muwahhidin. Mana dia mentauhidkan betul af'al Tuhan. Ya, dia rasa. Yang tadi dia pegang tapi tak rasa lagi. Bila dia pegang, yakin Tuhan tu melihat, tapi tak terasa Tuhan melihat, maka dia lalai. Tengahlah hanyut. Tak sempat tobat, malaikat maut ambil. Terkejut neraka. Tapi kekal? Tak kekal, sebab dia ada akidah. Maka nak masuk neraka dulu keluar ke, atau tak nak masuk terus? Kalau tak nak masuk keluar, dia kena ikut jalan keruhanian Rasulullah SAW. Ya, dia akan mendampingkan dia mentauhid, memandang Tuhan saja, lain dia tak pandang.